Kelebihan orang kaya ialah ada pilihan. Bila ada duit, mereka bebas memilih. Satu lagi kelebihan orang kaya, mereka dapat laksanakan dua hukum Islam yang memerlukan duit. Membayar zakat dan menunaikan haji. Jadi menjadi kaya bukanlah sekadar untuk bermewah, tapi juga untuk dapat beramal lebih daripada orang miskin. Tapi ramai tak tahu macam mana nak jadi kaya. Langkah pertama untuk jadi kaya ialah bayar diri sendiri dahulu. Apa maksudnya? Pendapatan yang kita dapat sebenarnya untuk kayakan orang lain. Bayar bil, beli barang dan macam-macam lagi. Hanya duit yang kita simpan, itulah bahagian untuk kita kayakan diri sendiri. Kalau tak ada duit simpanan, mustahil nak kaya. Mulakan dengan simpanan minimum 10% daripada pendapatan setiap bulan. Dalam masa